Ada orang dia sakit frozen shoulder sudah berbulan-bulan tak bye-bye. Dia sakit frozen shoulder tak boleh angkat tangan dia naik atas. So biasa dia datang ke wellness center saya akan urut 3 poin ni. Satu dekat sini, dua, nombor 3 dekat depan. So poin yang pertama ini saya urut lah, betul-betul kita kena urut sampai ke dalam tu. Sebab sini ada satu joint dekat dalam. Kalau ini tempat sudah beku, biasanya dia ganggu kita untuk angkat tangan. Selepas urut dekat sini, bahu sini turun ke tengah-tengah sini, sini ada satu urat. Urat ini sudah urut, you akan rasa lengur-lengur dan sakit-sakit sikit. Tapi tak apa, you tahan sikit. So tak tahan, kita urut sini, kasih dia legakan otot-otot dan urat-urat. Lepas tu, dekat depan sini, kita kena urut dekat bahagian sini. Bahagian sini dia ada rasa geli-geli dan sakit-sakit juga. Kita selepas urut sini, okey, saya minta customer saya untuk cuba angkat tangan. Wah, biasanya ngam-ngam dia datang sini saja. Selepas urut, dia boleh lagi tinggi. Kalau you ada masalah frozen shoulder ini, boleh datang ke SK Wellness Meru Ipoh berhadapan dengan Maidin. Mari kita tolong urutkan.